Contoh soalan ujian psikometrik. Soalan ini bertujuan untuk menilai aspek motivasi, keazaman dan sikap terhadap pembangunan diri. Secara tersirat, ia mengukur sama ada seseorang itu masih bersemangat untuk terus berkembang, sanggup mempelajari perkara baharu serta bersedia menyumbang lebih banyak atau sebaliknya sudah berasa selesa dan tidak mahu berubah. Sekiranya anda memohon jawatan yang memerlukan semangat tinggi dan kesediaan untuk berkembang seperti pegawai takbir, penolong pegawai takbir, jurutera atau arkitek, maka jawapan terbaik adalah A, sangat tidak setuju. Namun, jika anda memohon jawatan yang skop kerja lebih tetap tetapi masih memerlukan motivasi untuk melaksanakan tugas dengan baik seperti kerani, pembantu takbir atau pembantu awam, maka jawapan yang lebih sesuai adalah B, tidak setuju. Kalau anda berminat untuk dapatkan koleksi ujian psikometri, klik link di profil.